amat mendukacitakan apabila kita melihat tindakan tidak diambil ke atas penceroboh. Sungguh pun banyak laporan polis telah dibuat. Sebaliknya, para aktivis yang membongkar kejadian pencerobohan tanah itu pula yang diambil tindakan, diintimidasi melalui rampasan telefon serta ada yang ditahan. Lebih mendukacitakan lagi apabila para penceroboh diberikan atau ditawarkan tanah gantian dan pampasan. Walhal sepatutnya pencerobohlah yang wajar membayar ganti rugi dan pampasan kepada tuan tanah, sama ada yang peribadi atau awam, bagi memampaskan sepanjang tempoh pencerobohan. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.